wabarakatuh. Saya Farisha Amira Izzati dari kelas 2C. Hari ini akan membuat sedikit video penerangan tentang bengkel yang telah saya sertai. Okey, saya telah menyertai bengkel terapi minda Bake and Brave yang berlangsung pada hari Selasa 28 April 2026 bermula pada pukul 8.30 pagi sehingga 4 petang bertempat di Unita Kuantan. Program ini telah dianjurkan oleh pejabat LPPKN Negeri Pahang. Objektif utama bengkel ini adalah untuk membantu peserta mengurus stres demi kesejahteraan diri dan keluarga. Selain itu, bengkel ini juga bertujuan memantapkan personaliti dalam meningkatkan produktiviti organisasi serta membantu peserta meningkatkan daya tahan diri melalui pengenalan terhadap personaliti, emosi, minda dan juga jasad. Sepanjang program berlangsung, pihak penganjur turut menyediakan bahan khusus, makan dan minum serta CJ penyertaan kepada semua peserta. Program dimulakan dengan sesi pendaftaran dan sarapan pagi. Peserta telah disediakan makanan dan minuman seperti teh panas dan juga bihun goreng sebelum aktiviti diteruskan. Seterusnya, kami menjalankan sesi ice breaking terapi tari yang sangat menyeronokkan. Dalam sesi ini, kami melakukan senam aerobik, aerodance serta menyanyi bersama-sama bagi mewujudkan suasana yang ceria dan mengurangkan tekanan emosi. Selain itu, terdapat juga aktiviti jiwa dalam adunan yang melibatkan terapi ekspresif dan sesi kenali dirimu. Melalui sesi ini, kami didedahkan tentang realiti kehidupan remaja masa kini, termasuk cabaran sosial seperti kehamilan remaja dan anak luar nikah. Program ini turut memberi kesedaran kepada peserta tentang pentingnya menjaga diri serta membuat keputusan yang bijak dalam kehidupan. Selepas itu, kami diberikan waktu rehat untuk makan tengah hari dan menunaikan solat sebelum menyambung semula aktiviti bengkel. Dalam sesi hangat dari oven ikhlas dari jiwa, peserta diberikan perkongsian berkaitan cara mengurus tekanan dan emosi dengan lebih baik. Kami juga belajar bagaimana untuk mengawal emosi ketika sedang marah, sedih atau mengalami stres supaya dapat bertindak dengan lebih tenang dan juga positif. Seterusnya, aktiviti secangkir cerita sepotong rasa dijalankan. Dalam aktiviti ini, kami membuat dan menghias kek berdasarkan 3 situasi masa lalu, masa kini dan juga masa depan. Setiap hiasan pada kek mempunyai makna tersendiri yang menggambarkan impian, pengalaman dan harapan kami dalam kehidupan. Sebagai contoh, ada peserta menggunakan warna biru gelap serta elemen planet bagi menggambarkan cita-cita dan harapan terhadap masa depan mereka. Aktiviti ini secara tidak langsung membantu peserta meluahkan perasaan dan emosi melalui kreativiti seni. Pada akhir program, sesi penilaian telah dijalankan. Sebelum peserta menerima sijil penyertaan dan buku surai sebagai tanda penghargaan daripada pihak penganjur. Secara keseluruhan, bengkel ini memberi banyak manfaat kepada saya, terutamanya dalam aspek pengurusan emosi, keyakinan diri dan kesedaran tentang pentingnya menjaga kesihatan mental. Antara risiko yang mungkin berlaku semasa menjalankan program ini ialah peserta boleh mengalami kecederaan ringan ketika melakukan aktiviti fizikal seperti senam aerobik dan juga aerodance. Selain itu, terdapat juga risiko peserta menjadi terlalu emosional ketika berkongsi pengalaman peribadi atau membincangkan isu sensitif berkaitan kehidupan remaja. Di samping itu, penggunaan peralatan semasa aktiviti menghias kek juga boleh menyebabkan kemalangan kecil sekiranya tidak digunakan dengan berhati-hati. Namun begitu, program ini tetap berjalan dengan lancar dan terkawal daripada hasil pemantauan dan daripada pihak penganjur. Dan saya berharap agar supaya pada masa lagi saya boleh menyertai lagi program seperti ini. Sekian itu sahaja penerangan daripada saya. Terima kasih. Bye.